Johor Darul Takzim dilaporkan telah merekrut tonggak berkualiti tinggi dari Slovenia dengan kontrak selama 4 tahun. JDT dilaporkan masih berusaha untuk menambah baik pasukan dengan membawa masuk pemain-pemain baharu yang berkualiti tinggi di JDT. Khabar angin terkini melibatkan pasukan JDT mula bertiup kencang apabila pemain tengah kebangsaan Slovenia, Dejan Petrovic, dikhabarkan sudah pun menandatangani kontrak bagi memperkuat juara Liga Super 12 kali tersebut pada musim hadapan. Laporan terkini dari media Croatia, Germanija, melaporkan bahawa Dejan Petrovic menolak untuk menyertai Hajduk Split dan Maribor dari Slovenia. Sebaliknya, beliau memilih cabaran baharu untuk berkelana ke Malaysia bersama JDT. Sebagai rekod, Dejan Petrovic mencatatkan 32 penampilan bersama HNK Rijeka musim ini, selain berhasil menjaringkan 1 gol dan membuat 2 bantuan jaringan bagi membantu pasukannya menghuni tangga keempat di Liga Croatia musim lalu. Kelibat Dejan Petrovic juga tidak asing lagi di pentas antarabangsa selepas beliau berjaya mengumpul 13 caps bersama pasukan kebangsaan Slovenia, dengan kali terakhir beliau tampil semasa aksi kelayakan Piala Dunia Zon Eropah pada November lalu.